Sampai awal hari ni jalan. Oh, kenapa lah plate dia patah? Bukan patah, terbang. Plate terbang, bukan patah. U-turn. Pergilah mana-mana dapat lepak-lepak kan. Diorang tak boleh buat plate pasal plate diorang semua putih, tak ada hitam. Jadi memang tak boleh buat lah. Kalau aku pakai yang putih, dah salah di segi apa ni, undang-undang lah. Kalau aku keluar nanti balik Malaysia, memang kena tahan lah. Jadi nak tak nak aku kena bogel je lah. Tak ada plate nombor lah. Kalau polis tahan cakap terbang, macam mana kan, benda dah terbang. Bukan kita yang menghendakinya. Ni bulatan dia ni. Jalan, cek makan, betul boleh balik bilik. Pantai. Tu kedai motor tu Ini kedai motor tadi kan. Ni tadi tu. Third exit sana lah. 1, 2, 3. Pukul 3. Hujan ni lapar. Ni tadi yang rel kereta api tu. Marilah kawan-kawan aku. Ni rel kereta api ni. Cucu tu kereta api dia tak ada ni rasanya. Dah tak aktif lah. Cik lah. Ada satu kedai makan Muslim ni dekat-dekat sini. Aku dah google lah. Uish, kami keluar je, terpanjat aku. Dia kena cek kedai stiker lah. Tak ada pergi tak lah, buat ketak je. Kalau dah tutup, esok je lah bergambar. Tak bergambar sebenarnya tak apa pun, janji dah sampai sini lah. Nak cek signboard dia je, signboard. Mana ni jalan je? Sini. Oh, sinilah kedai api dia. Boleh lah ambil gambar. Jadilah kenangan. Bagi saya jalan dulu bang. Nak tutup dah. Nak ambil gambar saja. Ni je. Lah itu je. Tak boleh apa pun. Macam mana ni? Sekejap. Kena berhenti, kena check Google balik. Buat Google search. Thank you. Ni ada apa ni? Saloon. Ke train station lain? Tak ada. Minit. Try lah.
Berceramuk sini macam kat Medan aku rasa dah. Medan lagi teruk lah. Medan the worst. Nampak tak nampak orang robot kat sini pun. Dan aku nak ada signboard dia je, Wah Hindu dah. Tu 7-Eleven. Oh, rombak tadi tu belok sana pula. Sudah. Plate tak ada tak apa, jangan lampu tak ada. Lampu tak ada masalah. Macam mana lah plate aku tu jalan dia teruk lah tapi ramai orang cari masjid dia. Oh ni dia Cafe Amazon ni. Alah hai, tak bestnya. Dekat-dekat saja. Ada downtown. Downtown dia jalan besar gila. Oh bau apa ni? Ya Allah. Macam malah nak makan buah je. Nah ni belok lagi kiri sini. Okey. Ni turn left sini. Orang tak ada masuk sini, aku seorang je. Ya benar. Aku je masuk sini seorang. Macam celama orang flyover dia ni. Aku rasa atas ni apa, rel kereta api kot ke highway ya. Tu dia betul. Stesen kereta api yang dah tak function lagi dah. Tak ada orang masuk je, aku je. Oh cantik lah. Cantik lah tu dia Wahin tu. Dah nak bila mana ni kereta api je ni. Dah ambil sini gambar satu, tak ada orang. Boleh ni. Dia tak awak pula. Ya Allah. Kepala tak orang tu tengok tadi. Ni aku pelik ni, Wus ni ajak aku ke laut dah pusing-pusing kat sini dah. Satu slow nak ke kanan ni, cari kedai makanan halal. Okay, right sini. Ni kedai tadi ni, kedai motor ni aku tanya tu. Okay, kanan. Lepas tu masalah dia tunjuk laut ni. Right.
U-turn macam mana? Ada polis nampak. Aduh. Turn left sini balik. Tadi aku lalu sini. Oh, tadi aku lalu sana. Kenapa dia suruh U-turn sana Okey, mana dia? Lapan setengah tutup. Ni baru pukul 5.50. First exit sini lah. First exit situ. Ni kereta api tu. Tak adalah lapar sangat, tapi just nak mencuba kan. Mencuba. Dia ni aku rasa dah gila lah. Dah bengong. Oh, tak ada box saya rasa lain macam lah motor. Ringan sangat. Tak ada load. Kita naik right sini lah. Route 4. Aduh, aku lemah tu kalau dia masuk Route 4 lah. Tu highway lah nak. Baju je kau. Bau sabun. Bau apa ni? Bau orang shampoo rambut. Nah ni. Okey, dah. Aku berpandukan laut. Gila lah. Okey, right mana ni? Aku ni cuak sikit lah. 40. Tu depan tu. Alamak, tu sana lah. Sana lah gila. Right sana. Hati-hati lah. Sini tempat diorang ni yang buat hal. Mana? 90. Turn left sini. Aku tak kisah ni, masalah ni tak nampak apa dah. Gila. Ni 7-Eleven ni. Nanti lu singgah lah. Ni makanan halal ni. Halal Bang Man. Fashion massage. Siapa ni? Tak apa, depan lah macam mahal je. 110. Okey, slow. Ni ke? Ni udah ni. Moose. Mana? 3 doors. Then on the right. Ni dia Moose. Let's go makan. Tengok apa yang ada. Alah, stiker tak bawa pula. Stiker tak bawa. Kita tengok ada apa. Kita tengok ada apa. Oh, banyak ni. Oh, ni fish. Wah. Tengok apa ni. Tak nampak lah.